Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita buat penandaan sepadan. Ini kita nak menurun bukit ni juga dah. Pek lama kau je dah. Oh, 3 corner. 6 meter 4 meter. Okey. Ni atas kau punya pack Ni dua ni kita punya pack. Offset ke dulu Aku tak ingat. No set. Offset. Satu ni offset. Dibuka. Oh ya, lain sana Alamak. Tunggu buat tak tahu je. Ke belakang kau. Belakang. Lagi. Oh, okey. Ke belakang kau lagi. Ke sungai. 700. Kaki kau. 7 Hop. Okey. 80 bawah. Ke dalam air. 80. Dalam air. Sekejap. 30 dalam air. 30 dalam air. Ke kanan kau. Tarik ke kanan. Kanan aku sini. Tak belakang kau. Kau jadi ke belakang kau. Ke kiri kau. Dapat. 40. Lagi. Okey, kiri dah. Ke depan kau. 20 atas. Okey, cun. Sekejap. Aku baca alas 10 saat pula. Okey, nah. Kau bawa pagar Bawa pagar ke? Mana? Ni. Taklah, itu lama punya ni. Mau masuk sana lah. Kita dah tarik batu Okey, member kita dah tanda kat bawah. So dia nak naik atas lagi ni. Dia kat bawah je. Jauh. So kita check untuk next location. Yang atas mungkin ada penanjakan sebab dia ada adjustment jalan yang atas. Kita tengok dulu dekat bawah ke atas. Check yang GPS tu kat atas, GPS kat bawah. check dia punya point ni kat mana? GPS kat bawah. Ya. Check. Atas kat atas sini ya. Ya 6 meter daripada tempat kau. Berapa? 6. Kat sini ni. Okey. 4. Makin jauh. Okey. Kau kena naik ke atas 4 meter. 3. Aduh. Kau kena ke 300 atas. Melayangkan bentuk dia. Okey. Dapat lagi. Macam dah terlepas. Potong balik. Itu tengah-tengah dia tak ada. Yang mana? Terdekat dengan dia tak ada. Terus jauh Ni terus terjauh. Terus ujung Terus pergi tengah.